Selamat datang ke Buletin Pekema. Hai, saya Fatin Safila. Hai, saya Ainul. Hos anda di Buletin Pekema. Majlis Sambutan Hari Raya Aidilfitri Anjuran Persatuan Pengimport dan Peniaga Kenderaan Melayu Malaysia Pekema bagi tahun 2025 telah dianjurkan pada 11 April lalu dengan meriah dan penuh jayanya. Bertemakan Senada Syawal Raya Pekema 2025, rumah terbuka ini berjaya menghimpunkan pelbagai lapisan masyarakat termasuk ahli-ahli Pekema, wakil Jabatan Kerajaan, syarikat pembekal serta rakan-rakan usaha sama Pekema dari seluruh negara. Majlis ini bukan sahaja menjadi platform mengeratkan silaturahim, malah turut mengukuhkan lagi jaringan kerjasama antara sektor korporat dan agensi kerajaan. Rentetan daripada perjumpaan ahli Pekema Zon Tengah pada 19 Mac lalu di Palm Garden Hotel Putrajaya, Pekema akan menganjurkan perjumpaan ahli mengikut zon bermula bulan Mei hingga Julai 2025. Tujuan perjumpaan ini adalah untuk mengukuhkan kerjasama antara ahli serta membuka ruang perbincangan bersama agensi kerajaan seperti Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Perjumpaan ini akan berlangsung di 3 zon utama iaitu Utara, Selatan dan Pantai Timur. Bagi zon Utara melibatkan Negeri Perak, Kedah dan Pulau Pinang. Program akan berlangsung pada 9 dan 10 Mei 2025. Seterusnya, zon Selatan yang merangkumi Johor, Melaka dan Negeri Sembilan, program akan diadakan pada 20 dan 21 Jun 2025 di Johor Bahru. Baiklah, sekian saja maklumat terkini di Buletin Pekema. Jangan lupa untuk follow kami di media sosial untuk lebih banyak perkembangan yang menarik. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam sejahtera.